Pertama, pack nombor 1. Okay, let's go. So dalam pack ni dia punya muka depan ini Mega Mato lah. Mega Mato Ninja, Mega Ninja. So jom kita unboxing. Oh tak, kita terus pergi bahagian depan lah. Okay, untuk yang pertama adalah Mega Ninja. Sekejap geng, kita adjust sikit ketinggian. Okay, so untuk yang first adalah Mega Ninja. Macam ni, lawa juga lagi Dan kita ada Jagara. Yang ini lama dia tak keluar, sekali je dia keluar saya rasa. Dan kita ada Kasa dan Retaka. Okay, yang ni jarang kita nampak geng version Hang Kasa dengan Retaka waktu kecil dulu. Yang ni jarang kita nampak. Bagus lah. Dan kita ada Project Marksmana. Okay, ada Tok Abah, ada 3 orang Marksmana kat belakang ni lah. Ada Tok Banda. Dan kita ada Yaya. Rasanya untuk artwork ni dah pernah keluar kan, saya tak pasti. Tapi macam seakan-akan pose untuk karakter ni dah biasa lah. Okay. Sebelum tu, ini dia punya HP bar. Dah ada peningkatan ni nampak ada artwork gentar dekat belakang ni. So nampak lebih nice lah. So kita tengok dia punya card special. Card special dia adalah Borara dan Kalangkabut. Saya rasa ni first time kot Kalangkabut ada dalam Monster Galaxy card ni. First time kot ke ada dah? Saya tak ingat geng. Saya rasa ni first time. Nice. Okay lah geng dekat belakang ni boleh rasa texture dia. Cantik jugalah. Okay, dah siap.